Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rohana daripada Part SI1 akan mewakili TV PSS pada episod hari ini. Hari ini, YB Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail berserta Ahli Parlimen Tun Razak telah menyempurnakan majlis penyerahan sumbangan persekolahan pelajar tingkatan 5 SMK Bandar Tasik Selatan. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan. Apakah rancangan Tuan untuk program tingkatan 5 pada masa yang akan datang? Kita akan buat satu event namanya Gemar Zafana 2.0 Persembahan Madani. Ada ushu, ada silat. Kalau harap-haraplah boleh dapat budak silambem juga sekaligus. Lepas tu boleh ambil PJSK untuk peringkat kebangsaan. Pengetua sekolah ni merupakan kelab Ushu Desa Petaling naik pengerusi. That's why. So that's why kita kena kolaborasi banyak sikit. Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur. Justru itu ya. Pegawai Jabat Stesen Politik PNX, Baikkan Klinik Menengah dan Tingkatan 6 Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa pendapat Puan sebagai wakil PIBG apabila murid-murid SMK BTS dapat bantuan kewangan? Semestinya kami sebagai wakil PIBG akan merasa memang merasa gembira dapat bagi mereka satu motivasi untuk terus belajar konsisten macam tu. Kami amat bangga dengan apa yang hari ini, program yang berlaku hari ini. YB pun bagi terus apa yang mereka perlukan. Jadi bersyukur apa yang kita dapat, terus maju. Pendapat Puan apabila menerima sumbangan oleh YB Datuk Seri Dr. Wan Azizah kepada pelajar tingkatan 5? Jadi pada pandangan saya, SMK Bandar Tasik Selatan ni dijadikan tempat terima sumbangan. Itu memang peluang yang paling besar dan bersejarah untuk sekolah, betul? Kita tak boleh nak terima tetamu yang hebat-hebat kan. Bersyukur sangat-sangat kan. Rasa terima kasih kepada semua warga sekolah kan yang menyokong dan sudi terima YB, betul, datang ke sini. YB menyatakan kesudian datang untuk menyerahkan sendiri sumbangan tersebut, dan tentulah yang paling bangga guru-guru dan murid-murid tingkatan 5. Assalamualaikum, saya Alia dari TV PSS. Soalan saya, apakah perasaan anda? Rasa gembira. Saya rasa gembira juga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada YB Datuk Wan Azizah sebab bagi kita orang bantuan ni yang dapat meringankan beban mak ayah kita orang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada YB sebab dah bagi sumbangan kat kita orang. Semoga dimurahkan rezeki.